Kalau nak dapat murah, korang beli pakai YouTube Shopee Shopping bag produk aku, okey? Okey, hai, Assalamualaikum. Video kali ni aku nak review produk daripada Candita. Aku dapat sampel daripada dorang untuk aku review. Aku dah pernah guna sebelum ni, okey. So aku nak tunjuk kat korang cara nak guna dan aku akan review. Okey, ni adalah shampoo. Kalau korang ada rambut gugur ke, kelomomo ke, rambut kering ke, korang boleh pakai shampoo ni lah. Ni aku tak payah tunjuk cara nak guna lah. Semua tahu cara nak shampoo rambut kan. Tetapi hair tonic ni aku akan tunjukkan cara nak guna selepas aku shampoo. Ni belakang ni ada dia punya ingredient dan cara nak guna lah. So aku nak shampoo kejap rambut, nanti aku tunjuk korang cara nak guna hair tonic ni, okey? Okey, korang shampoo kepala korang massage sikit. Lepas ni kita akan pakai hair tonic tu, okey? Sekejap aku nak shampoo rambut dulu. Okey, selepas korang shampoo kepala korang menggunakan shampoo ni tadi, korang lap kepala korang bagi kering. Lepas tu korang ambil pula hair tonic ni. Korang buka hair tonic ni, korang buka, korang goncang. Lepas tu korang selak kulit kepala korang, korang spray. Direct kulit kepala, okey? Okey, itu adalah cara nak guna dua produk ni. Kalau korang dapat murah, korang beli pakai bag produk YouTube Shopee Shopping aku, okey? Assalamualaikum, bye.